Pendidikan ialah hak asasi manusia yang memperkasakan individu, mengurangkan kemiskinan dan mengeratkan hubungan komuniti dengan menyediakan kemahiran hidup dan pekerjaan. Transformasi dalam pendidikan melangkaui sekadar penyampaian fakta. Ia memerlukan guru membimbing pelajar dalam perkembangan kognitif, emosi dan sahsiah mereka. Perancangan instruksional menyerapkan pelbagai kompetensi penting ke dalam pembelajaran harian. Ia menyediakan hala tuju yang jelas bagi guru. Persediaan ini akan membina daya ketahanan dan menjana kemahiran menyelesaikan masalah yang diperlukan oleh murid untuk berkembang maju di peringkat global yang kompetitif. Multidisciplinary AI Tool for Educators, Collaborative Instructional Design System New Gen. Atau dikenali sebagai MIDE, CIDS New Gen merupakan gabungan dua inovasi utama berasaskan penyelidikan bagi membangun alat perancangan pengajaran yang canggih untuk para pendidik. MIDE, CIDS New Gen mempunyai keunikan tersendiri kerana membolehkan penggabungan secara serentak pelbagai elemen perancangan pengajaran, merangkumi kandungan, konsep, kompetensi, elemen rentas disiplin, strategi dan taktik pengajaran, serta projek dan pentaksiran formatif dalam satu sistem yang bersepadu. Kerangka kerja pendidikan 4 dimensi daripada Center for Curriculum Redesign membentuk konsep teori MIDE, manakala model reka bentuk instruksional ASI membimbing aliran prosedur pembangunan rancangan pengajaran. Pengguna pertama yang mendaftar akan ditugaskan secara automatik sebagai penyelaras institusi. Penyelaras bertanggungjawab untuk mencipta profil institusi, menetapkan kelas dan menjana ID untuk guru-guru lain di sekolah tersebut. Setiap guru dikehendaki melengkapkan profil mereka dan menetapkan jadual waktu pengajaran individu. Proses perancangan pengajaran bermula dengan menekan cipta rekod baharu pada menu utama. Pengguna dibimbing melalui aliran prosedur langkah demi langkah untuk melengkapkan medan informasi yang diperlukan mengikut kerangka kerja pendidikan 4 dimensi. Dalam dimensi 1, pengguna melengkapkan profil pembelajaran dengan memasukkan kandungan subjek dan objektif pembelajaran sambil memilih tema antara disiplin, literasi dan proses yang relevan untuk memulakan rekod rancangan pengajaran baharu. Untuk bantuan, ikon maklumat yang tepat, video panduan ringkas dan manual pengguna yang komprehensif tersedia pada setiap halaman perancangan. Selepas melengkapkan maklumat dalam dimensi 1, pengguna akan beralih ke dimensi 2 kemahiran, dimensi 3 karakter dan dimensi 4 meta pembelajaran. Dimensi-dimensi ini merangkumi kompetensi teras dan subkompetensi yang mesti diintegrasikan ke dalam aktiviti bilik darjah untuk menyokong pembelajaran murid. Selain itu, pengguna mesti memilih atau mengisi alat pedagogi yang diperlukan, termasuk aras keupayaan murid serta kaedah, teknik dan pendekatan. Mengintegrasikan elemen-elemen ini dengan media pengajaran dan pentaksiran yang bersesuaian dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan berinspirasi. Item yang dipilih akan disimpan dalam pangkalan data Multiple Integration Worksheet MIW untuk perancangan mingguan yang secara dinamik menjana aktiviti rancangan pelajaran harian. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijana oleh AI Assistant. Anda juga boleh menulisnya sendiri secara manual. Bagi memastikan aktiviti dijana dengan tepat, pemilihan kompetensi, subkompetensi, alat pedagogi yang relevan dan objektif yang spesifik adalah sangat penting. Selain itu, MIDE CIDS New Gen merupakan alat perancangan yang fleksibel, dilengkapi dengan ciri pilihan untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang menarik dan bermotivasi. Pengguna boleh menyisip klip video, imej dan pautan pendidikan di samping mencipta sumber pengajaran serta membolehkan interaksi dalam talian. Rekod pengajaran yang lengkap boleh disalin, diedit dan dikongsi dalam kalangan guru dalam institusi yang sama atau merentas negara. Rekod pengajaran boleh dihantar untuk pengesahan kepada pengetua, guru besar atau ke pelbagai peringkat pentadbiran yang lain. MIDE CIDS New Gen ialah alat yang sangat relevan dan efektif bagi membantu para pendidik menyediakan rancangan pelajaran harian yang berkualiti tinggi demi memenuhi keperluan pendidikan global masa kini dan akan datang.